Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kami berada di perkampungan di Pasir Mas yang dilanda banjir, dan hari ini kelihatan air masih tinggi dan baru kelihatan menyurut, dan masih banyak rumah yang ditenggelami air lah, dan ramai masyarakat di sini terkesan dengan musibah banjir ini. Jadi kami hadir hari ini menyampaikan sedikit bantuan rupa barangan ready to eat ataupun makanan yang boleh dimakan terus, di mana ini adalah atas permintaan mereka lah. Dan kita sedang membuat persiapan seperti ramalan cuaca. Mungkin akan ada gelombang kedua, ketiga selepas daripada ini, dan insya-Allah Muslim Care sentiasa bersiap sedia untuk menyampaikan sumbangan kepada mereka yang terlibat dengan banjir. Teruskan bersama Muslim Care Malaysia, bantuan kemanusiaan merentasi sempadan. Assalamualaikum.